Masa tu tahun, alamak aku lupa tahun lah. Masa tu aku naik Gunung Kinabalu lah. Kayaknya naik Gunung Kinabalu ni ad hoc lah. Yang jadi trip Kinabalu ni jadi Sarip nak pergi Kinabalu sebab dia kena scam trip pertama dia pergi tu. Jadi dia pun nak gather orang lah pergi. Carilah bujuk kan. Imai nak bawa Wan sebab dia dah janji kat wife dia nak bawa kan. Jadi Imai buat perjanjian berdarah dengan laki aku. Kalau ni macam tu lah lebih kurang. So aku macam boleh ke aku pergi? Aku tak fit dah. So dipendekkan cerita, pergilah kita orang 9 orang ni naik ke Kinabalu. Jadi ambil lah package daripada hamba Allah ni, whatever lah. Aku ni Melayu lah, perut nasi. Okay. The first day tu sarapan dah dia bagi roti dengan sausage. Lepas tu dia punya lunch pack dia bagi suun goreng tau. Dia bukan mihun tau, dia licin tau. Dia macam gelas noodle tau, macam suun yang aku rasa dia ada 2 senduk macam tu lah. Lepas tu dengan sausage potong-potong sikit macam tu lah. Suun kicap lah, suun goreng dia tu kan. Out lah makanan dia. Aku lapar teruk. Aku buat telur rebus. Tapi telur rebus dalam balik bag Wan dah shoot pergi ke Pandang Laban dulu. Pukul 1, pukul 12 lebih dia orang dah sampai kat sana. Aku terhegeh lagi kat belakang. Satu guide aku, laki aku dengan Jibam kat belakang. Ada lah bekal coklat. Serius, dah penat. Aku memang tak boleh enjoy coklat. Tak kira segala makna ni. Aku memang nak teh-o panas, teh-o ais, teh-o panas, manis-manis dengan nasi je. Lepas tu hujan lah tu. Walau naik Kinabalu randuk sungai hujan sampai Pandang Laban. Dan ceritanya bukan yang pasal naik Kinabalu tu, turun Kinabalu tu. Tu orang penat tau. So daripada penginapan yang package tu, kita orang pergi lah satu tempat nama dia Nick Gold lah. So ada satu bilik dekat Nick Gold tu yang macam bilik paling besar. Macam homestay lah. Ada 3 bilik dalam homestay tu kan. Yang dinding dia gelas. Hall lah. Hall dia dinding semua gelas, facing Gunung Kinabalu. So kita orang so excited sampai kat tempat tu dengan facing Gunung Kinabalu. So laki aku punya excited, dia kata, kita bilik tu ke? Macam tu lah. Wan yang gugur dalam cerita ni. Tak, Abang Zul. Sekejap kita tanya, Abang Zul, kita bukan bilik tu lah, kita bilik kat sini lah. Macam tu. Aku nak bilik tu lah. Macam tu lah, lebih kurang lah laki aku kan. Sekali Sarip kata, bang, kalau nak bilik tu kena bayar bang. Kena bayar macam ni lah. Kena upgrade lah. Bilik tu tak ada orang sewa. Kebetulan lah kata, ada orang sewa ke? Tak ada orang. Aku nak bilik tu lah. Macam tu lah. Kena bayar kan. Kena bayar bang. Macam tu lah. Betul laki aku jawab dengan keadaan penat, dengan penuh emosi, tak apa, aku bayar. Macam tu lah. Dengan penuh ego, aku bayar. Tu Sarip bahan. Ya, orang kaya bayar. So kita pun dapatlah bilik tu. Okay lah. So masing-masing duduk ejek lah, aku bayar. So okay lagi. First round jokes lah. Second round joke, nak solat. Laki aku pun dengan naifnya tanya, kiblat kat mana kiblat? Kiblat arah mana? Aku tahu Sarip jawab apa. Ya, orang kaya nak saya alihkan kiblat ke? Sampai ini kalau cerita Kinabalu, bukan aku teringat 9 orang pergi, 8 orang sampai puncak, seorang tak sampai puncak. Aku lah yang tak sampai puncak tu. Yang aku ingat, aku bayar tak dialihkan kiblat untuk orang kaya. Kau gila nak alih Kaabah sekali. Kenangan aku naik Kinabalu. InsyaAllah ada rezeki panjang umur, kita repeat kan. Walaupun kena som-som kuku, tak salah mencuba. Tak salah bermimpi kerana berangan itu bercuba.